Okey, kita cuba dapatkan gambaran keadaan jeram tu. Kita nampak situ. Itulah keadaan jeram yang agak deras dan bagi pendapat saya tak sesuai untuk mandi di situ atas faktor keselamatan. Jadi kemungkinan kita boleh mandi di kawasan bawah sana ataupun kemungkinan di atas sedikit sebelah sana. Okey, kita akan cuba dapatkan gambaran lagi dekat di bahagian bawah. Lagipun saya nak ambil sedikit tekanan air dan nak basuh muka sekejap untuk menyegarkan diri. Hey. Video. Tengah on ni. Nasihat saya, betapa bersihnya air di sini, kita perlu menjaga kebersihan, agar kita memelihara keadaan sungai kita untuk generasi akan datang. Okey, mari kita tengok keadaan kejernihan air dia. Bersih, wow. Tengok bersih. Kepada pendaki-pendaki Gunung Angsi ataupun mana-mana pendaki di gunung yang lain di Malaysia, mohon kerjasama untuk menjaga kebersihan hutan dan juga sungai kita, kerana ini